Penerangan hukum taklifi. Hukum terbahagi kepada dua sebagaimana yang disebut oleh para ulama ilmu usul fiqh. Yang pertama adalah hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wada'i. Berkaitan dengan hukum taklifi, pengertiannya ialah khitab Allah yang menuntut untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau memilih untuk melakukan atau tidak. Yang dimaksudkan dengan khitab Allah itu adalah segala wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Al-Quran yang ditujukan kepada manusia yang mukallaf. Ia berbentuk sama ada suruhan. Suruhan ini terbahagi kepada dua, sama ada wajib ataupun sunat, ataupun ia berbentuk larangan. Ia juga terbahagi kepada dua, iaitulah haram dan juga makruh, dan boleh jadi ia berbentuk pilihan, iaitu sama ada ingin untuk dilakukan ataupun tidak. Ia disebut sebagai mubah ataupun perkara harus. Adapun perkara yang pertama daripada hukum taklifi yang ada 5 kesemuanya, iaitulah al-ijab, yang disebut dalam bahasa Melayu kita sebagai wajib. Wajib itu adalah sesuatu yang kalau dibuat akan dapat pahala dan kalau ditinggal maka ia akan berdosa. Contoh bagi perkara wajib ini adalah puasa dalam bulan Ramadan. Sesiapa yang melakukan ibadah puasa ini yang cukup syarat-syaratnya, seorang mukallaf, maka dia akan dapat pahala. Sebaliknya, bagi seorang mukallaf yang meninggalkan kewajipan puasa Ramadan, maka hukumnya adalah berdosa. Perkara yang kedua daripada senarai hukum taklifi adalah sunnat, ataupun di dalam bahasa Arab disebut sebagai an-nadbu. Definisi bagi perkara sunnat ini adalah sesuatu yang akan diberi pahala jika dilakukan, tetapi tidak berdosa apabila ditinggalkan. Contoh bagi perkara sunat adalah solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, sebelum dan juga selepas daripada solat fardu yang dipanggil sebagai solat sunat rawatib. Seterusnya, bagi mereka yang melakukan perkara sunat seumpama solat qabliyah dan ba'diyah tadi, akan dapat pahala dan kelebihan yang banyak, tetapi bagi mereka yang tidak melakukannya, maka tidak berdosa. Perkara yang ketiga daripada hukum taklifi adalah makruh. Makruh maksudnya adalah sesuatu yang akan diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa apabila dilakukan. Sebagai contoh, makan bawang ataupun petai yang menyebabkan mulut berbau sehingga mengganggu jemaah lain ketika solat, khususnya di masjid. Maka perkara makruh ini lebih utama untuk ditinggalkan, walaupun ia tidak dilarang sama sekali. Seterusnya, perkara yang keempat daripada hukum taklifi adalah at-tahrim, iaitulah haram. Haram maksudnya adalah sesuatu yang akan diberi pahala apabila ditinggalkan dan berdosa apabila dilakukan di sisi syarak. Sebagai contoh, minum arak. Dalam kalangan mukallaf yang minum arak yang hukumnya adalah haram adalah berdosa, dan bagi setiap mukallaf yang meninggalkan minum arak maka dia akan diberikan pahala di sisi syarak. Yang terakhir daripada hukum taklifi ini adalah mubah ataupun harus. Definisi bagi perkara harus ataupun mubah adalah sesuatu yang tidak berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Ia adalah pilihan, iaitulah al-khiyar bainal fi'li wat tarki, pilihan sama ada nak dibuat ataupun nak ditinggalkan. Sebagai contoh bagi perkara ini adalah bersiar-siar. Begitu juga para ulama bagi contoh makan, minum,
tidur dan seumpamanya.